nampak dah sumbat, kena habuk banyak, dia nampak basah. Okay, Assalamualaikum semua. Hari ni kita nak share sikit pasal aircon lah. Okay, kat sini ada sebiji Viva. Walaupun buat aircon dengan kita orang lah, apa kita orang buat. Ni dah barang lama dia. Ini nama dia cooling coil. Cooling coil lama dia dah nampak dah basah, nampak dah sumbat, kena habuk banyak, dia nampak basah. Kita orang tukar cooling coil, sekali jalan dengan tembus sensor dia lah. Lepas tu bila kita orang dah siap pasang semua, kita orang test ada bocor. Bocor dekat mana? Ni hose dia. Hose ni bocor. So kita orang tukar sekali hose lah. Hose dia bocor dekat sini, kat hose getah ni. Tadi kita orang test memang hose ni bocor. So kita orang tukar sekali dengan hose dia. Ni hose baru dia. Hose baru dia sebatang. Kita orang ni dia berpeluh hose ni. Sejuk ni. Ni siap, kita orang dah siap flushing semua. Sekarang kita orang tengah test lah. Kita tengok sini suhu dia dapat 6. Ini baru je start ni. Baru je hidup, baru dapat 6. So kita orang akan running lagi, kita orang akan test tengok berapa dia drop sampai berapa. Lepas tu tengok kat off dia macam mana. Okay, kalau korang ada masalah sama macam ni, ada bocor gas ke, nak checking aircon ke, nak top up gas pun boleh, boleh datang kedai Tayar pergi sambil